Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafizah dari Rafizah Hobiku Crochet. Apa khabar semua? Untuk video kali ini saya akan tunjukkan kepada rakan-rakan cara mengait sarung botol air kait bunga cinta. Saya namakan dia. Bunga tu ini saya anggap dia sebagai bunga lah, dan bentuk dia bentuk hati cinta lah tu. Gitu kisahnya. Jadi botol air ni dasar dia ataupun tapaknya hujung ke hujung diameter kira-kira 2.75 inci ataupun 2/3/4 inci. Okey. Kita teruskan. Baiklah, untuk video kali ini sediakan semestinya gunting, peranda kaitan, jarum kait. Saya guna SKC yang saiz 7/0 dan dua warna benang MC lembu 5 ply untuk botol air kita ni. Yang ni akan jadi warna pertama saya. Dan yang ni warna kedua. Warna kedua guna sikit, warna pertama hampir habis satu buku. Kita akan mulakan bahagian tapak dulu. Kalau sesiapa yang pernah ikut sarung botol air kait motif songket 2, sama saja cara kait tapak saya buat. Slip knot saya anggap sebagai chain pertama saya. Kat sini akan ada 4 chain. Ini 1, 2, 3, 4. Okey, video nak kait tapak ni boleh rujuk pada atas tu. Dan kita akan sambung setiap kali habis baris, kita akan sambung guna kaedah slip stitch. Okey, dan berikutnya kita akan naik chain 3 untuk baris 1. Ingat macam itulah, sambung baris guna slip stitch, seterusnya naik chain 3 untuk baris berikutnya. Okey, ini baris 1 saya dah buat 3 chain tadi, dianggap sebagai double crochet pertama, dan tambah lagi sebanyak 17 double crochet. Dengan yang ini akan ada 18 double crochet. Ini saja kait. Dah pun ada 18 double crochet baris 1. Terus saja slip stitch macam tadi juga. Slip stitch di chain yang ketiga tadi. Paling puncak lah tu untuk double crochet pertama kita. Slip stitch. Untuk ke baris 2 juga chain 3. Ingat selalulah, itu sajalah cara untuk kita beralih ke baris baru. Dan di sini daripada 18 double crochet ni, kita nak dia lagi berkembang. Jadi kat sini kita nak sebanyak 36 double crochet. Dengan itu setiap double crochet yang dah ada ni, masukkan 2
dua double crochet. Ini double crochet 1, masukkan lagi 1 di ruang yang sama. Okey, 2 tambah lagi. Empat kat situ. Tambah lagi. Di sini 2 double crochet dalam ruang yang sama. 5, 6. 2 lagi. 7, 8. 2 lagi di sebelahnya. Maaf lah ya, saya ditemani serangga-serangga kecil sebab ni waktu malam ni. Serangga yang sukakan cahaya lampu. 10. Terus saja kait sampai lah habis baris kedua. Cantum siap-siap. Baris 2 saya dah sambung, seterusnya baris ketiga. Baris ketiga ni kita nak sebanyak 45 double crochet yang ada. Jadi, buat dulu 4 double crochet. Yang kat sini saya panggil dia 4 tambah 1. 1. 4 ni dalam setiap satu double crochet di bawah tu letak 1. 1, 2, 3, 4. Okey. Bila kita kira dah sampai 4 tu, dalam kaitan yang sama, tambah lagi 1. Sebab tu saya panggil dia 4 tambah 1. Okay, akan ada 5 lah kat sini. Ulang lagi, 4 tambah 1. 1, 2, 3, 4 tambah 1. Okey, terus kait sampai habis baris ketiga. Baris ketiga ni adalah betul-betul untuk bahagian tapak kita. Jadi lepas ni kita akan beralih 2 baris lagi, iaitu baris 4 dan 5. Saya kekalkan kaitan kita double crochet. Kalau masih ingat tadi, baris ketiga ni kita ada sebanyak 45 double crochet. Jadi untuk baris keempat dan kelima, teruskan dengan kaitan kita sebanyak 45 double crochet. Jadi setiap satu double crochet yang ada ni, masukkan 1 double crochet. Kita akan bergerak ke bahagian badan dah untuk baris 4 dan 5. Chain 3. Baiklah, saya letak penanda. Nak bagi mudah kita tengok. Terus saja kait sampai habis baris ke-5, 4 dan 5. Baris ke-5, baris ke-4 kat sini, dan ini baris ke-5. Jangan habiskan untuk baris ke-5 ni, jangan sambung sebab kita akan terus masuk warna kedua. Di baris yang ke-6 ni lah, kita akan mula baris ke-6. Saya keluarkan satu kaitan ni, dah terlebih. Step dia dah terlebih. Dan terus masukkan benang baru warna kedua untuk bunga lah ni, untuk corak kita bunga.
Okey. Terus letak di chain yang ketiga. Okey, masukkan kat sini. Okey, gitu cara dia. Benang kita tak akan potong ya. Kalau saya buat video ataupun berkongsi berkenaan dengan corak yang ni, ada yang bertanya benang tu potong ke? Tapi kita tak potong sebenarnya. Kita sembunyikan dia di dalam chain 3. 1, 2, 3. Okay. Dan kita tandalah. Tanda ni untuk lihat pergerakan benang kita. Banyak serangga kecil tu ya, abaikanlah ya. Terus dengan 2 double crochet berikutnya di kaitan yang sama. Ini kalau yang pernah bersama dengan saya anggap dia bunga atau kelopak. Kelopak 1. Jangan ambil benang putih, biarkan saja. Kita tak nak dia dulu. Lepas tu kita akan ambil. Satu kelopak ada 3 double crochet. Okey. Kita nak satu kelopak saja dulu sebab wujud yang saya dah ada ni. Okey. Saya ambil tempat kita mula. Okey, di sini. Di sini tempat kita mula. Kita ambil satu saja dulu, satu kelopak bunga yang ni. Lepas tu, warna pertama, 2 kelopak. Lepas tu kita ulang. Okey, ambil warna pertama. Okey, berikutnya kita akan skip 2 kaitan. 1, 2. Di sini masukkan warna putih. 3 double crochet juga. 1, 2, 3. Kita nak 2 kelopak warna putih ni. Tinggalkan 2. 1, 2. Dan di sini masukkan juga 3 double crochet. 1. Kat sini bila kita kait benang putih ni, benang yang ni abaikan. Bila kita nak tukar warna baru kita ambil. Macam yang saya ada sebut dalam video-video saya sebelum ni lah untuk kaitan yang sama ni. Okay, jangan habiskan. Kita nak masukkan warna kedua kita. Okay. Boleh sampai situ. Berikutnya warna putih biar di belakang. Tinggalkan 2 juga. 1, 2. Okay, di sini 3 double crochet untuk bunga. 1, 2, 3. Okey. Jadi di sini kawan-kawan akan ulang balik kaitan kita sebagaimana yang berakhir di sini tadi. Masukkan warna putih, tukar warna putih dan jangan ambil warna bunga kita biar dia berada di belakang. Okey, teruskan ya. Kita akan jumpa di hujung baris ke-6 ni nanti. Baris ke-6 kita saya biarkan macam ni dulu. Takut dia terlepas. Okey, tengok. Bahagian dalam. Yang ni jangan tarik terlalu tegang ya. Macam saya ada pesan dalam video-video sebelum ni. Biar dia longgar-longgar je.
Okey, kita akan ada sebanyak 2, 3, 4, 5. 5 bunga lah. Okey, yang ni saya keluarkan lagi sekali. Sebab kita akan tambah warna yang ni. Nampak kan? Jadi akan membentuk lagi ada kanan, kiri. Ada 2 kelopak lagi warna bunga kita. Jadi kat sini masukkan warna bunga kita. Okay. Cantum saja. Yang ni di belakang. Cantum tu slip stick. Macam tu lah. Cantum kat sini. Kat sini bukan kita guna slip stick sahaja. 1. Okay. Warna putih kita biarkan tadi. Slip stitch kedua ni baru kita letak warna putih di dalam. Benang putih di dalam. Okey, lepas tu benang putih bawa ke belakang. Ambil lagi warna bunga ni. Okey. Dan dengan warna yang sama juga kita akan masuk dalam space ni. Ruang yang ni. Okey. Masuk. Warna putih sekali lagi biar berada kat sini. Okey. Slip stitch. Terus dengan chain 3. Warna putih tu jangan ambil dah. Biar dia gitu je. 1, 2, 3. Okey. Jadi kat sini buat satu lagi kelopak untuk bunga ni. Dalam space ni. Kena ada 3 double crochet. Yang ni adalah double crochet pertama kita. Jangan usik benang putih biar dia berada di belakang saja. 2. 3. Okey. Jadi kat sini kita nak pula warna putih tukar. Warna putih nanti akan berada di sini. Okey, ambil warna putih. Okay. Warna bunga biar di belakang. Kita jalan dengan warna putih saja dulu. 3 double crochet. 1, 2, 3. Baik. Nampak kan? Kat sini kita satu kelopak warna putih. Dan kat sini akan ada, dia akan apit kiri kanan. Nak bentukkan dia tu jadi bentuk love. Sini dan juga sini. Warna yang sama. Jadi tukarlah warna. Yang putih bawa ke dalam, ke belakang. Okay, tukar warna yang. Okay, kat sinilah kita kena tentukan longgar atau tidak kaitan kita ni. Tak terlalu tegang lah maksud saya longgar atau tidak tu. Okey. Di sini 3 double crochet untuk kelopak bunga. Di sebelah ni pula. Okey. Kalau ada yang pernah kait rujuk pada video saya ni, saya dah bagi tahu kan. Bila kita nampak yang ni ada macam dah menghalang ni, jarum kita tusuk paling bawah. Jadi dengan tu dia akan terangkat ke atas dan dia akan tersembunyi benang tu tadi. Lebih-lebih lagi kalau benang tu berlainan warna. Okey. Jadi boleh sampai situ ya kawan-kawan. Kita akan ulang saja macam contoh. Ni berakhir di sini kan. Jadi lepas ni ulang saja. Kita punya kaitan daripada sini. Jadi kat sini nanti akan tukar benang warna putih. Saya tukarlah dulu. Kalau ada yang keliru. Okay, saya masukkan benang putih. Allah.
Sekejap ya, kita undur sikit. Dia tak bagi kerjasama. Okay, saya ambil warna putih. Okay, gitulah kejadian dia. Okay, jadi ulang saja. Yang ni sebenarnya kalau kita ulang, di sini kedudukan dia. Ulang saja kait 2 kelopak untuk love ni, satu kelopak putih. 2 kelopak love, 1 kelopak putih. Ulang saja sampai di sini. Baiklah, hampir habis baris ke-7 kita. Okay, boleh tengok lebih kurang corak yang terhasil. Okay. Jadi yang ni kita teruskan sebab dia akan bersambung dengan warna yang sama di sini. Berikutnya untuk baris ke-8, contoh yang dah siap ni, kita akan guna warna utama sahaja. Baris 8 boleh rujuk di sini. Semua sebaris ni adalah warna utama. Jadi apa yang kita kait sekarang ni, kita akan teruskan dengan, kita sambung warna bunga dulu. Lepas tu kita akan terus sebaris dengan warna putih. Kita selesaikan baris ke-7 ni dengan warna yang sama. Kita sambung slip stitch. Masih warna bunga ya. Warna hati. Slip stitch yang pertama. Slip stitch kedua ni ambil warna putih. Kita balut warna putih. Yang ni dia ada line sikit kalau dia bandingkan dengan yang sarung botol air motif songket tu, cara kita nak handle apa dia punya benang. Okey, di sini pula slip stitch ketiga. Okey, slip stitch ketiga ambil warna putih. Sebab kat sini nanti kita akan guna warna putih. Terus saja ambil warna putih. Sebab putih ni dia akan bersatu dengan yang sini. Dan kita terus bawa ke sini. Ambil warna putih tu juga. Yang ni kita sembunyikan dia di dalam benang putih ni lah. Yang ni tak apa sebab dia dah berada di bawah yang warna putih tu. Okay, slip stitch. Chain 3. Dan mulalah buat kelopak warna putih ni. Setiap ruang, maksud saya sini ruang. 1, 2, 3. Buatlah satu kelopak warna putih. Satu kelopak ada 3 double crochet. Benang ni biar je dia. Yang ni tolak saja. Nampak kalau ada apa yang menghalang tu, tolak saja dia. Balut dia. Gitu. Okay. Balut dia putih tu biar berada di dalam. Kait sahaja sampailah ke hujung baris ke-8 ni. Terus kait. Okey, dah nak sambung baris ke-8 ni. Kita tengok dululah lebih kurang. Okey. Okey, dalam dia. Kalau ikut cara yang saya ajar tu, dalamnya macam ni lah. Kalau nak bagi nampak cantik lah.
pada saya ni cantik lah sebab tak dia nampak sekata saja kan. Jangan tangkap paku sendiri pula. Tak angkat paku sendiri, cuma mata tu. Seronok lah tengok kan bila nampak kemas, cantik. Okey, dengan warna utama kita akan sambung baris 8 ni. Buat 2 slip stitch. Yang warna utama ni warna putih. Putih saja jalan. Mana lagi satu biar je. 1. 2. Okey. Slip stitch ketiga ni ready dah untuk tukar warna. Okey, putih. Biarkan dia ambil warna ni. Okey, masa ni lah kita nak tentukan benang kita ni tegang atau tidak. Jadi jari macam yang saya tunjuk ni, kita tolak lembut je. Jangan nak tarik kuat benang yang kita nak kait ni. Tolak lembut saja. Bila kita tolak lembut tu dia tak adalah macam tegang. Okey. Situ dan kat sini. Sebab di sini nanti akan ada kelopak hati kita ni. Kelopak bunga, kelopak hati. Gitu. Chain 3, 1, 2, 3. Okey, saya siapkan satu kelopak ya. 1, 2. Okey. Dan saya tunjuk tutorial kita, demo saya sampai sini saja. Sebabnya bermula dari sini ni sebenarnya kita dah ulang kait. Kita ulang ni. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris 9 ni kita ulang balik baris yang ke 6. Jadi begitulah proses kerja kita. Jadi terus saja kait sampailah baris yang ke 20, yang mana pada baris 20 tu kaitan kita adalah seperti ini. Yang guna warna utama tu saja. Okey. Boleh teruskan kawan-kawan? Okey, terlupa saya sebelum kawan-kawan keliru kan. Ini dah saya terlebih satu kaitan dah ni. Terlebih satu step. Kena keluarkan balik dia. Ambil benang putih. Maaf. Tak baik terperasan. Okey, jadi kat sini terus saja kait. Dua kelopak putih kan kalau masih ingat. Tengok ni, satu bunga, 2 putih. Ulang saja kaitan kita ni. Kait seperti baris ke-6. 2, 3. Kaitlah sampai baris ke 20. Okey. Saya tinggalkan kawan-kawan sampai situ. Boleh terus kait. Kita jumpa baris ke-20 nanti. Penamat baris ke-20 di sini. Sebelum tu saya akan potong benang untuk bunga kita ni. Potong teruslah sebab kita dah habis guna dia. Kita akan beralih ke baris ke-21 dan 22. Kedua baris 21 dan 22 ni cara kait dia sama sahaja. Yang ada pada jarum ni kita terus slip stitch. Dan terus dengan chain 2 sebagai half double crochet pertama. Dengan itu baris 21 dan baris 22 kita kait half double crochet. Sebanyak satu pusingan ni akan ada 45 half double crochet. Baris 22 ni adalah baris terakhir untuk bahagian badan sarung botol air kita ni lah.
Terus saja kait baris 21, siap tu terus ke baris 22. Hujung baris ke 22 saya akan potong benang putih ni, dan saya tunjuklah macam mana nak selesaikan benang terakhir kita ni. Okey, ambil dari belakang jarum, kita ambil belah yang kecil ni lah, saya guna yang 2 kepala kan, lagi mudah guna jarum kecil. Jadi buat betul-betul lah kalau untuk kemasan nanti. Dapat macam tu lah. Dia ketat kalau nak sembunyikan dia, sebab dia ni kalau tak ketat dia nampak seolah-olah kan ada satu kaitan lebih. Dia tak jadi 45, nanti jadi 46. Kalau ketat yang ni dia nampak tersembunyi. Kalau longgar dia akan lebih satu kaitan. Pastikan betul-betul ketat. Dan dah selesai sini, kita terus kepada kait pemegang atau talinya pula. Sebelum tu, ni pun saya hampir lupa jugalah, tadi pun dah lupa. Masih ingat kan penanda benang penanda kaitan kita ni? Yang ni saya tandakan untuk benang kita masuk kali pertama benang warna untuk bunga ni. Jadi maksud saya kita nak tahu kedudukan benang tu, yang saya masukkannya adalah ini tempat kita mula kaitan untuk baris-baris baru. Dan terus bawa ke sini. Dan nampak kan? Ini kita punya kaitan kita bermula dan berakhir. Jadi maknanya benda tu dia bukannya naik lurus benang tu, tapi dia serong ke kiri lah. Bahagian tali pula, sebelum kita bermula, pastikan tinggal sedikit tali untuk permulaan, dan di hujung nanti ada tali untuk disambung ke botol air. Saya buat tunising stitch sahaja. Ini kata ni boleh katakan yang saya sukalah bila kait pemegang botol air ni. Kita nak sebanyak 8 chain. Yang ni saya dah anggap chain pertama saya, slip knot ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus bergerak di sebelahnya pula. Okey, di sini. Tarik saja benang. Okey, 1, 2. Terus sampai ke hujung kiri tu. 3,
4, 6, 7, 8. Kiraan dia jadi 8 kalau bermula kira dari sini. Nanti saya beritahu trik dia ya. Nak memudahkan pengiraan dia, baik kita kira 7 saja. Kalau sini ke sini kita kira dia sebanyak 8 sebab ada 8 loop pada jarum. Tapi bila daripada sini, daripada kiri saya ke kanan dia akan ada 7. Jadi saya akan tunjukkan cara untuk kita mudah ingat berapa banyak kaitan kita ni. Kita guna kiraan 7 kaitan saja. Yang ni kita akan ambil 2. 1. Yang saya kata ada 7 kaitan tu. Ambil 2 pula. 2. 2 lagi. 3. 2 lagi. 4. 2 lagi. 5. 2 lagi. 6. 7. Okey. Ini bahagian hadapan kaitan kita. Jadi nak mudahkan, tadi kita kira daripada kiri ke kanan. Tadi 7. Daripada kanan ke kiri pula, kita ambil kiraan kita 7 juga. Bila tusuk jarum ni, kita kira 1. Jangan ambil yang ni. Jangan kira yang ni sebagai 1. Kalau kira yang ni sebagai 1, dia jadi 8. Ambil yang ni je, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dan yang ketujuh ni ambil depan termasuk belakangnya sekali. Yang ketujuh ni bila ke kiri, pastikan itu cara ambil dia. Okey, dan kita terus dengan tadi, kita lepaskan 2, 2, 2, kira juga sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus lagi. Baiklah, ini saya tunjukkan contoh kepada rakan-rakan dah untuk kait tumis yang stitch bagi pemegang sarung botol air kait kita. Dan sama kedudukan yang saya dah siap kait ini, panjangnya adalah 13 inci. Kedudukan kaitan kita sama di sini. Maknanya hujung benang tu berada di sebelah kanan. Yang ni saya tinggalkan dulu sebab saya akan tunjukkan cara untuk kita tamatkan ataupun untuk kita matikan kaitan kita ni. Okey, kita akan slip stitch sahaja.
ataupun ambil depan belakang. Sekali. Dan bolehlah potong benang kita untuk kemasan nanti. Okey. Kurang lebih panjang tali kita, kurangilah 13 inci. Sebelum kita sambung pemegang kita ni, saya dah letakkan penanda untuk di mana kita nak letak tali pemegang beg kita ni. Baik, di sini tengah-tengah tempat kita mulakan dan akhiri kaitan kita. Okey, jadi penanda yang ni ambil sebanyak 15 kaitan. Okey, dan kat sini pula kiri kanan ni, okey, sini ambil 7 kaitan. Sama juga yang sebelah sini pun 7 kaitan. Dan yang bahagian sini lebihkan 1 kaitan daripada yang saya mulakan tadi. Yang ni 15, jadi kat sini kena ada sebanyak 16 kaitan. Okey, dan untuk tali ni sambung dia, letak saja di sini. Saya tak tunjuk ya cara sambung. Boleh rujuklah pada video-video saya mana yang ada sebelum ni. Bolehlah masukkan pemegang ni di kiri dan kanan badan sarung botol air kita ni. Okey, letaklah di situ. Okey, boleh teruskan dan jumpa saya untuk tengok benda yang dah siap. Okey, dah pun siap sambung pemegang. Dan sekarang boleh keluarkanlah penanda kaitan ni. Nanti kita masukkan botol air pula. Ini saya malam balik ni ya. Hari Christmas malam, 25 hari bulan malam. Itu ada serangga-serangga kecil tu. Berbalik pada waktu malam semula. Keluarkanlah semua. Okey, dan mana yang tak buat kemasan tu bolehlah buat kemasan. Yang ni tadi saya dah selit-selit. Kita tinggal ada kemasan belum buat. Ini pun dah selit. Okey, bagi kemasan yang masih ada tu, yang tak dibuat kemasan tu bolehlah buat kemasan. Kita masukkan botol air ke dalam sarung botol air kita ni. Kalau diisi air dalam ni, dia akan, bila kita pegang tu, benda ni akan naik lagi ke atas lah badan dia ni. Okey tak ni kawan-kawan, hasil kaitan saya ni.
Baiklah, kalau okey, sebagai penutup, jadi ini adalah video saya yang terakhir untuk tahun 2025, dan selamat tinggal 2025, selamat datang 2026. Selamat tahun baru juga kepada kawan-kawan semua. Dan itu sajalah untuk video saya kali ini. Harapnya kawan-kawan dapat kait lah, sarung botol air kait bunga cinta namanya. Okey, dengan itu sekian daripada saya. Sampai bertemu lagi tahun 2026. Assalamualaikum. Bye bye.